Sebelum kita nak cat anti-fouling, kita kena bersihkan dulu betul-betul bahagian bawah. Betul-betul dulu bahagian bawah. Ada yang tanya, bang, cat anti-fouling ni boleh bertahan lama mana? Okay, kalau kita nak tahu cat anti-fouling ni boleh bertahan lama mana, kita kena tengok kat sini. Ni 4Q. 4Q bermakna 4 kuarter. 1 kuarter 3 bulan. 4Q bermakna 1 tahun. 1 kuarter 3 bulan, jadi 3 kali 4. 12 bulan, 1 tahun. Jadi, ketahanan cat berdasarkan grade anti-fouling yang kita guna. Kadang-kadang brand sama, tapi dia ada yang low spec, high spec yang punya kualiti. Tak kira apa brand pun mesti dia akan buat yang harga murah, yang harga mahal. Ada orang buat sebab dia nak jual book tu. Mungkin dia pakai yang 2Q je. Tapi mungkin kalau macam book yang customer betul, kita sebagai pembeli atau owner book, kita kena tahu dia sapu kualiti yang macam mana. Sebab apa? Nanti dia pun kata kat kita, okey, awak punya cat anti-fouling boleh bertahan 1 tahun. Pakai 6 bulan, kenapa naik teritik dah? Kenapa naik lumuk dah? Ni kena tengok ni. Okey, dapat So, kalau nak yang terbaik lagi sebenarnya, dia kena sapu epoxy dahulu. Epoxy dahulu, baru, biasa book baru lah, saya lebih saja epoxy dahulu, baru anti-fouling. Pastikan ada gap 1 hari.